Mantap. Babi. Tahu lah. 21 kilo ni. Bila. What's up guys? Halo, what's up guys? Hari ni kita nak pergi mancing. Okey. So, kita nak pergi mancing dekat kolam Tok Bun. Kolam Tok Bun ni dia dah tutup selama 15 tahun. So hari ni kita baru nak pergi setelah kita menekan-nekan owner untuk buka balik kolam dia. Dan kita harap kita akan dapat ikan baramundi. Barakuda mungkin ada tapi nak kena tunggulah. Ikan dia lepas lambat sikit. Tapi aku tak sangka benda ni 20 km daripada tadi Petronas yang kita berhenti. Okay. So kita dah masuk dalam ni. Takut tembus Melaka ni kat sini. Okay. Ini driver kita Idin. Dia di alumni. Okay, let's go. Itulah betul. Tak payah. Let's go. Okay. So sekarang kita dah sampai. Aku tak tahu lah sebab kat sini aku dah nampak dia punya signboard. Ya, confirm nampak ni ada Dusun Tok Bun ni, nampak ni. Kolam pancing Dusun Tok Bun. Belakang lagi tak nampak ni. Tu nampak tu. Kolam pancing Dusun Tok Bun. Aku cakap sini dia. Confirm tu. Awak tak ada signboard. Kita dah masuk. Nanti boleh keluar balik. Dah kereta kau nak kena dedit 4x4 lah. Lama. Tempat orang main golf lah Datuk main golf tu. Wow. Perjalanan ni hebat ni. Betul tak ada orang mancing je. Situ kat toilet ni. Toilet. Tu aku nak kencing kan. Toilet ada tu. Macam pergi mana gila? Entahlah. Kau pergi straight macam ni. Hati-hati. Dalam je. Allahu Akbar. Tak tahu. Ini dah macam kita main adventure ni lah. Kat mana ni? Keseluan. Kau tengok kalau kau pergi depan ni macam mana kau nak cross. Okay, so kita orang fikir dulu. Nanti kita orang fikir. Lepas tu kalau kita orang tak boleh fikir, kita orang try fikir lagi. Sebab penampakan ni macam nak try sana. Macam tak payahlah, sini okey kot. Sini. Sebab sana tak ada tu. Kau parking dia tepi ni dulu. Belakang kosong ni. Kau ngondu je. Belakang kosong kan? Kau parking kat sini. Sini Apa pusing-pusing ni Lah sini. Okay. Panas. Okay. Jangan sampai bumper tanggal ni. Okey dah. Boleh. Okay. So sekarang kita dah Macam macam kita dah sampai. Cuma kita tak pasti sebab macam tak ada kehidupan lah kat sini. So macam kita orang takut betul ke tak kat sini. So kita tunggu orang lain sampai. Cuba kau bagi gambar kat dia. Kena sebab dekat sini dia dah tunjuk dah kat sini. Kalau kau pergi straight tadi, aku takut kau kena crossover ni. Aku punya ni Joran tu member tenggelamkan je kat laut. Aku punya siapa pinjam tadi? Adik ipar aku. Adik ipar kan tadi. Sialah tenggelam Tenggelam je. Apa pasal? Dia kata dia tarik jatuh ni. Aku tak tahu macam mana boleh jatuh. Jatuh sebab dia buka. Betul. Tak buka kot. Tak ada masalah, jatuh tali ada apa? Ya. Aku tak tahu lah. Dia kata jatuh. Try. Dah lama tak main PC. Takut bihun. Bihun confirm. Jadi cakap ujung-ujung tak buka kan. Pisyak. Pasal kat Majidi. Majidi? Oh. Jauh Syal. Aku rasa dia owner golf ni kan. Rasa. Okay, so sekarang ni kita dah masuk sini. Yang kau tahu kita boleh mancing kat sini. Okay, tapi sekarang nak kencing dulu. Ni bukan toilet Syal. Dia ada ikan besar di tengah tu. Mana? Ada berapa? Satu Dua. Okay. Setelah berapa sekarang berapa? 10.30 setelah sejam setengah. Dapat lah. Cepat.
Ha? Ada? Aku nak campak kamera. Kau dragonfly tu lama. Ha? Weh, besar. Ini besar. Nah, aku letak dalam ni terus. Man. Babi. Drag kau. Drag tu ketat sikit. Kau mana nak sembat kalau drag tu kat ni? Din, sini Din. Sebelah sini Din, tengah makan ni. Aku rasuah. Cek drag ni. Dah ketat. Nah. Ambil ni, sini. Letak Din. Tegak sikit Din. Diorang tu tegak kan? Tengok sangkut dah. Woi siakap oh. Wah. Allah Bismillah. Ya. Bahaya dah siap. Ni ada. Wow, double trouble. Walaupun kecil. Ada. Sialah. Kita kena makan lepas kan je lah. Dia kecil sangat. Betul. Ni boleh makan kan? Boleh. Ni kecil. Ni nak buat apa ni? Aku tak tahu ni. Oh, sama saiz dengan Bila. Ha? Ya. Nampak. Jap, jangan ni. Dah, lepas. Okey tu aku bagi.